Okey, bila kita sebut pasal tahun 1511 dan kejatuhan Melaka, ramai yang terus terbayang, tamatlah riwayat sebuah empayar agung kan? Sebuah kekalahan yang sangat tragis. Tapi, macam mana kalau saya beritahu anda yang ia sebenarnya bukanlah satu penamat? Sebaliknya, 1511 itu adalah titik permulaan untuk satu masterclass strategik yang sangat menakjubkan yang bertahan selama 130 tahun. Hari ini, kita akan tengok macam mana kepimpinan Melaka berubah daripada mangsa kekalahan menjadi pakar perang sistemik yang luar biasa. Okey, jom kita selami perkara ni sama-sama. Persoalannya, adakah Melaka betul-betul mati bila tembok kotanya jatuh ke tangan Portugis? Kalau kita cuma tengok pada peta fizikal, mungkin ya. Bandar pelabuhannya hilang, tembok kotanya musnah. Tapi, sesebuah negara itu kan bukannya sekadar dinding batu dan pelabuhan semata-mata. Kita kena cabar balik pemahaman sejarah tradisional kita. Jawapannya ada pada satu konsep yang cukup genius, pemerintahan bergerak atau mobile sovereignty. Bila Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan kemudiannya ke Bintan, itu langsung bukan tanda menyerah kalah tau. Baginda sebenarnya cuma pindahkan pusat operasi. Cuba bayangkan macam ni, ia macam data yang kita simpan dalam cloud berbanding komputer fizikal. Struktur kerajaan, kesetiaan pengikut, armada laut dan legitimasi politik semuanya masih utuh. Cuma server tu je yang bertukar lokasi. Ini bukti jelas bahawa sesebuah negara akan terus hidup selagi struktur institusinya mampu bergerak dan beradaptasi. Dan kelangsungan institusi inilah yang mencetuskan satu ketahanan strategik yang berskala luar biasa. Bayangkan, dari saat kejatuhan Kota Melaka pada 1511, lepas tu penubuhan Kesultanan Johor pada 1528, sampailah mereka berjaya menewaskan Portugis sepenuhnya pada 1641. Ini bukan perang sehari dua tau. Ini adalah kelangsungan operasi selama 130 tahun. Ia seolah-olah set pentas untuk satu peperangan sistemik yang sangat panjang, di mana survival adalah kemenangan pertama sebelum mana-mana serangan balas boleh dibuat. Bahagian pertama, bukan penamat tetapi transformasi dari mangsa keadaan kepada pembina empayar baru. Di Bintan, Sultan Mahmud tak duduk diam. Baginda bina sebuah sistem pertahanan moden yang berlapis-lapis. Konsep ni kita panggil pertahanan mendalam. Baginda tak sekadar buat satu kubu besar, tapi wujudkan pangkalan pemerhatian kat depan, buat rangkaian amaran awal dan sentiasa lancarkan serangan gangguan secara berkala ke atas Melaka. Lapisan hadapan ni fungsinya memang nak pantau, lambatkan dan penatkan musuh sebelum pusat arahan utama dekat Bintan tu sedia untuk bertindak. Jujurnya, ini adalah taktik ketenteraan yang sangat mendahului zamannya. Tapi memang ada perbezaan ketara antara taktik pihak Melayu dan Portugis waktu tu yang akhirnya dieksploitasi musuh. Portugis ni suka guna rentak operasi yang sangat pantas dengan sokongan artileri laut yang berat. Manakala taktik pihak Melayu lebih bergantung pada kedalaman strategik dan tunggu maklumat dari jaringan amaran awal. Habis tu, kenapa Portugis menang pertempuran awal di Bintan? Sebab rentak pantas mereka tu berjaya musnahkan pangkalan hadapan Sultan Mahmud sebelum maklumat sempat dihantar ke pusat pertahanan utama. Bila sistem komunikasi hancur, automatik keseluruhan struktur pertahanan tu runtuh dari dalam. Bahagian kedua, geografi sebagai senjata pertahanan, membina benteng semula jadi yang kebal. Lepas lalui trauma kekalahan demi kekalahan, kepimpinan Melayu cepat belajar dari kesilapan mereka. Menjelang 1528, dengan kebangkitan Kesultanan Johor, dorang dah tak nak bergantung kepada pertahanan laut yang terbuka. Sebaliknya, mereka secara literal ubah Sungai Johor jadi satu perangkap maut. Kat bahagian muara, mereka biarkan dalam dan luas supaya kapal dagang antarabangsa masih boleh masuk. Tapi kalau armada musuh berani masuk, dorang terpaksa lalu bahagian tengah yang sangat sempit dan berliku, menyebabkan kapal perang Eropah yang besar tersangkut dan meriam berat mereka jadi tak guna langsung. Di kawasan hulu pula, ia jadi tempat berundur yang sangat selamat. Memang bijak, dorang paksa musuh masuk ke dalam perangkap bentuk muka bumi. Selain sungai, ada satu lagi kelebihan geografi, mobiliti dua laut. Johor pandai gunakan Selat Tebrau untuk hubungkan laluan antara Selat Melaka di bahagian barat dan Laut Cina Selatan di bahagian timur. Ini memang satu game changer. Mereka dah tak lagi terperangkap dekat satu titik sasaran mudah macam kat Melaka dulu. Ruang dan laluan ni beri dorang fleksibiliti yang sangat luar biasa untuk berdagang, menyerang atau berundur mengikut kesesuaian tanpa perlu bergantung pada satu pelabuhan terdedah. Bahagian ketiga, strategi perang keletihan. Beralih kepada permainan jangka masa panjang. Bila pertahanan dah kukuh, mereka pun mulakan War of Attrition atau perang keletihan. Matlamat utamanya adalah untuk terus menekan dan memenatkan musuh selama berpuluh-puluh tahun.
So, poin krusial kat sini ialah nak faham kenapa Johor ambil masa yang sangat lama nak tundukkan Portugis. Walaupun Johor sentiasa mengepung dan menyerang dari segenap arah, Portugis tak tumbang sebab sistem akar mereka masih hidup. Mereka ada mekanisme kelangsungan hidup secara global. Bantuan armada laut sentiasa tiba dari Goa, India. Selagi rantaian bekalan ni tak dipotong, Portugis akan sentiasa dapat nafas baru. Bahagian keempat, Operasi Gabungan tahun 1641 dan pengasingan strategik. Johor akhirnya sedar yang diorang perlukan sekutu untuk betul-betul potong rantaian bekalan laut Portugis tu. Jadi, diorang ambil keputusan bergabung dengan Syarikat Hindia Timur Belanda. Pengasingan strategik secara total ni berlaku dalam 3 langkah. Pertama, tentera Johor beri tekanan darat yang tak putus-putus untuk lumpuhkan logistik Portugis. Kedua, armada Belanda buat sekatan besar-besaran kat laut. Pastikan tak ada seekor pun bantuan dari Goa boleh masuk. Dan langkah ketiga yang paling epik, bila ketua pasukan meriam Belanda terkorban masa serangan, Jeneral-Jeneral Johor tanpa buang masa terus ambil alih operasi meriam moden tu, berdil tembok kota sampai hancur dan tentera darat serbu masuk bawa kemenangan mutlak. Bahagian kelima, bahaya kelengahan, berhadapan dengan konflik baru melawan Jambi. Kemenangan gemilang pada 1641 tu memang betul-betul naikkan status Johor sebagai kuasa besar. Tapi ingat, kejayaan pada masa lalu ni boleh bawa kepada titik buta yang sangat berbahaya. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Adakah strategi keletihan ni sentiasa berkesan untuk semua jenis musuh? Johor, sebab terlampau yakin dengan kejayaan dorang letihkan Portugis dulu, dorang selambar je guna formula yang sama bila berperang dengan Jambi di selatan Sumatera. Pada fasa awal, Johor lancarkan peperangan politik dan psikologi yang agak moden tau, macam operasi subversif. Dorang mula pacak pangkalan hadapan, sekat perdagangan untuk lumpuhkan ekonomi Jambi dan sesekali buat serangan mengejut. Yang lagi menakjubkan, Johor main perang psikologi habis-habisan dengan menghasut rakyat Jambi untuk tolak dan gulingkan pemerintah dorang sendiri. Kiranya, strategi Johor nak melembutkan Jambi dari dalam dulu, hancurkan kelulusan pemerintah sebelum lancarkan serangan tentera yang sebenar. Tapi, kat sinilah kesilapan maut dorang, kelengahan. Dengan asyik menangguhkan serangan penamat sebab nak lemahkan musuh secara beransur-ansur, Johor tanpa sedar dah beri Jambi satu benda paling berharga, iaitu masa. Masa tu digunakan sepenuhnya oleh Jambi untuk buat pakatan strategik dan minta bantuan laut terus daripada Belanda. Akibatnya, armada gabungan Jambi dan Belanda ni memintas pangkalan hadapan Johor, menyusup terus masuk dalam sungai Johor tu dan lancarkan serangan mengejut yang musnahkan ibu kota Johor sendiri. Terlalu bergantung pada perang keletihan, rupanya mengundang serangan balas yang sangat menghancurkan. Kesimpulannya, pengajaran paling kritikal di sini ialah seorang pakar strategi mesti tahu nak sesuaikan tempoh. Strategi keletihan tu memang cantik dan sangat berkesan bila lawan musuh yang kaya sumber dan ada pertahanan kuat macam Portugis. Matlamat kita nak sistem mereka lumpuh perlahan-lahan. Tapi kalau berhadapan dengan musuh yang lebih rapuh macam Jambi, anda wajib buat serangan pemutus. Sebuah kemenangan pantas sebelum musuh sempat cari talian hayat luar dan pulihkan diri. Strategi tak boleh statik tau. Ia sentiasa perlu diubah ikut profil musuh di depan mata. Kekuatan sebenar sesebuah kerajaan bukanlah pada dinding kotanya tetapi pada daya regenerasi institusinya. Sejarah peperangan yang panjang ini membuktikan satu perkara. Survival yang sebenar adalah keupayaan untuk bangkit semula dalam bentuk yang lebih baik selepas satu keruntuhan. Jadi persoalannya untuk anda hari ini, kalau Melaka pun mampu terus bertahan dengan membina semula institusi mereka dari bawah, apakah agaknya tembok lama dalam organisasi, kerjaya atau kehidupan anda yang perlu anda tinggalkan hari ini supaya anda boleh terus kekal relevan pada masa hadapan?